Apabila lelaki berusia 40 tahun dan ke atas, prostat akan mula membesar. Jika kita lihat di sini, prostat membaluti saluran kencing ataupun uretra. Apabila prostat membesar ataupun dipanggil BPH, benign prostatic hyperplasia, ia akan mengakibatkan dua masalah, sama ada dari segi storage ataupun voiding symptoms. Untuk storage symptom adalah urinary agency, rasa nak kencing kena terus kencing, ataupun akan meningkatkan frekuensi untuk kita kencing, dan juga masalah kerap kencing terutamanya pada waktu malam. Untuk voiding, ini adalah masalah semasa kencing, slow stream, maksudnya air kencing kita perlahan ataupun air kencing kita tersekat-sekat. Oleh itu, sebagai doktor, saya amat sarankan lelaki berusia 40 tahun dan ke atas untuk mula amalkan apa jua suplemen yang mengandungi saw palmetto, kerana kajian telah banyak dilakukan dan ia mampu membantu aliran kencing lebih lancar dan juga mengecutkan saiz prostat yang membengkak.